Jom kita masak grilled salmon. Hari ini kita akan masak grilled salmon dengan menggunakan cow brand Vanaspati. Antara ingredients yang kita perlukan untuk kita masak grilled salmon, kita ada fillet salmon, kita ada lemon, rosemary, gula perang, garam dan juga serbuk lada hitam. Pertama sekali, letakkan fillet salmon ke dalam mangkuk. Masukkan serbuk lada hitam, garam, gula perang, rosemary dan gaulkan bahan-bahan sehingga rata. Lumurkan cow brand Vanaspati pada fillet salmon. Ratakan cow brand Vanaspati pada seluruh fillet salmon dan biarkan sekurang-kurangnya 30 minit. Sementara kita nak tunggu 30 minit tu, bolehlah sambil-sambil tu kita lumurkan cow brand Vanaspati pada loyang aluminium. Letakkan fillet salmon ke dalam loyang aluminium dan masukkan fillet salmon ke dalam air fryer. Lepas tu, kita grillkan selama 10 minit dengan suhu 200°C. Pindahkan fillet salmon ke dalam pinggan. Kalau nak sedap, tambahlah sos Thousand Island ke, chili sauce ke, mayonis ke. Ikut you punya taste. Maka siaplah grilled salmon kita. Selamat mencuba!